Korang tahu tak, kalau korang baru start lari, jangan pakai kasut yang mahal. Sebenarnya, kasut yang murah pun dah cukup untuk latihan. Ini adalah X-Step 2000km 5.0 Pro. Kasut yang berbaloi tapi cushioning dia staraf kasut yang mahal. Untuk kasut yang Pro ni, dia dah banyak gila improve. Bukan apa korang, kalau baru start running, baik korang cari kasut yang ada cushioning yang empuk macam ni. Kasut ni boleh kata kasut yang all-rounder. Boleh buat semua. Sesuai lah kalau korang nak buat daily training, long run, speed work. Cushion dia bukan setakat lembut tau, tapi bagi energy return yang tinggi. Sangat sesuai kalau korang nak buat long run. Sekali pandang kasut ni nampak biasa je, tapi sebenarnya luar biasa. Korang tahu tak, material atas dia pakai engineered mesh. Tak adalah kaki panas masa tengah lari nanti. Bahagian tapak dia pakai ASP bar super critical foaming yang bagi energy return sampai 75%. Teknologi inilah yang menyebabkan cushion dia lembut tapi responsif. Boleh serap hentakan dan boleh kurangkan risiko sakit lutut. Kesimpulannya, kalau korang nak cari kasut yang berbaloi, korang boleh dapatkan kasut ni. Kalau korang tak show size, korang komen je, nanti aku check kan. Jangan pening-pening, check je beg kuning.